Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda yang tak dijangka, semalam saya masuk duty petang, dan petang, lewat petang menjangkau malam. Saya maklumkan ada salah seorang driver bas bahawasanya ada kemalangan yang berlaku di jalan daripada KLIA menghala ke Seremban. Namun di pagi hari yang penuh dengan keheningan, saya dimaklumkan oleh ibunda saya bahawasanya yang terlibat dalam kemalangan tersebut adalah sepupu saya sendiri. Dan Allahu Akbar, terima ataupun tak, itulah aturan yang Allah berikan kepada kita dan kepada saya juga keluarga. Allah yarham. Dan insyaAllah kita doakan semoganya berjalan dengan lancar. Dan yang menonton video ni, ayo sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allah yarham yang terlibat dalam kemalangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan semoganya berjalan dengan lancar, dan doakan juga semoga Allah yarham ditempatkan bersama golongan orang-orang yang soleh dan musleh, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ke jabatan forensik.